Baru-baru ni saya ada sembang dengan satu owner. Dia dah 2 tahun tak dapat jual dia punya property. So dia ada cerita sikit lah kenapa dia tak dapat jual property tu. And then dia buka cerita berkenaan dengan ada satu orang ejen hartanah lah yang dia lantik untuk jual property dia. So ejen hartanah tu macam nak trick owner ni lah. So apa yang dia buat adalah, disebabkan perbuatan dia ni, rumah owner tu tak dapat jual selama 2 tahun. Owner duduk jauh, bukan duduk di Kedah ataupun Pulau Pinang. So dia memang tak boleh nak orang kata monitor lah dia punya rumah. Dia bagi 100% dekat that agent tu. So agent tu dia cuba untuk letak harga yang tinggi. Contoh rumah tu the market value ataupun harga pasaran dekat sekitar tu 250,000 sahaja. And then agent tu dia cuba letak 280 ataupun 290 lah. So dia kata kat owner akan dapat bersih 250. So yang lagi 30-40 ribu tu kalau dapat jual dia punya. Dia punya reason kenapa susah nak jual adalah market value dekat situ ataupun orang di situ yang nak beli, yang sanggup beli, dia takat harga 250 je maksimum. So sampai bila-bila pun hartanah tu takkan dapat jual. Then that property agent pun dia buat property tu secara part time. Dia rely dengan dia punya pendapatan pekerjaan dia tu lah. So bila jadi macam tu, dia tak kisah rumah owner dapat jual ataupun tak jual. Dia buat bidang property ni, jadi ejen ni macam dia punya bonus tahunan sahaja. Bonus tahunan. Kalau dia dapat jual, dia dapat jackpot, dapat 30,000, 40,000 sekali penjualan rumah. So hakikatnya untuk seorang real estate agent, charge fee kepada pemilik ataupun owner bukan macam tu cara dia. So guideline tu dah ada dah digariskan oleh board lah. Untuk owner-owner yang mana jumpa dengan ejen macam ni, mohon elakkan ataupun anda mungkin boleh engage balik dengan ejen yang anda percayai lah. Okay, so jangan tersilap. Anda sendiri kena tengok sama ada kalau anda lantik satu-satu ejen tu buat kerja betul ataupun tak lah. Kalau tak betul, anda boleh tamatkan kontrak dengan dia ataupun anda boleh lantik ejen lain dalam satu masa jugalah. Okay, so mohon berhati-hati, jangan jumpa ejen yang menyusahkan hidup anda. Cari ejen yang dapat membantu anda untuk liquidkan aset anda.